Jadi insyaAllah semua pagi ni kita sambung ke surat yang ke-24. Okay, suratul Baqarah ayat 154 hingga 163. Sedia, tarik nafas. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Okey, baik. Ayat 154 ada hukum apa saja semua? Okey, 8 hukum kita cari. InsyaAllah esok kita masuk hukum baru Kita ulang kaji hukum baru esok. Ada 4, Pak Normala 4, Pak Adida 4, Pak Cik Ani Ibrahim 4, Pak Nekmal 5, Pak Radha Ayun 4, Pak Syamil Ayahya 6, Kak Mah 5. Okey, setakat ni ada 3 jawapan ni. Okey, ada 3 jawapan setakat ni. Ada yang jawab 4, 5, 6. Sempat lagi nak tengok ni, ayat pendek je. Total hukum ada berapa? Okey, kita kira sama-sama. Yang pertama ada nun mati bertemu, ya idgham ma'al gunnah, IMG. Hukum yang kedua lafzul jalalah. Okey, lafzul jalalah alif lam syamsiyah ALS. Hukum yang ketiga, yang ni mungkin ramai yang tertinggal ni, mim mati bertemu waw. Mim mati bertemu waw, izhar syafawi IZS. Yang ni pula mungkin siapa yang kira, mungkin dia pergi kira iqlab kat sini. Okay, so ingat kalau berhenti, iqlab tu tak ada. Okay, kalau kita baca sambung ni, wasal ni, kita baca sambung, amwatun bal ahyaun, barulah ada hukum iqlab. Okay, macam tu. Tapi kalau kita waqaf, apa-apa hukum nun mati dan tanwin pun dia memang tak akan ada. Okay, ni yang ketiga lafzul jalalah, izhar syafawi yang ketiga. Yang keempat, tanwin bertemu waw. Okay, tanwin bertemu waw, idgham ma'al gunnah, IMG. Dan yang kelima, nun mati bertemu lam, idgham bila gunnah, IBG. Jadi ada 2 IMG, satu ALS, satu IZS dan satu IBG. Yang betulnya 5. 2 IMG, 1 ALS, 1 IBG. Betul. Macam ni Ibrahim. Tertinggal mim mati. Ya. Yeah. Pak Adilah tadi tertinggal IZS Okey. Betul, ramai. Oh, Puan Jamilah Jaafar tertinggal kat IBG hujung sekali tu. Okey. Boleh dapat semua So, yang betul 5. Sambung ayat 155, tarik nafas. Kita nak berhenti sampai sini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Berhenti kat situ. Ambil balik. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Okey, ayat 155 ada banyak juga hukum. Cuba semua tengok ada hukum apa je. Waalaikumsalam Pak Rosani. Selamat pagi. Alhamdulillah semuanya jelas. Puan Na, waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi. Puan Rohani Jaafar, waalaikumsalam. Gambar dan suara jelas. Alhamdulillah. Macam Aini Ibrahim, waalaikumsalam. Selamat pagi. Puan Jatun Nasir, waalaikumsalam. Selamat pagi.
Puan Rodia Ayun, Waalaikumsalam, selamat pagi. Puan Normala Aidil, Waalaikumsalam. Puan Zuraida Badri, Waalaikumsalam. Okey, setakat ni ayat yang ke 155 ni pun ada 3 jawapan ni. Ada yang kata 10, ada yang kata 9, ada yang kata 7, ada yang kata 11. 4 jawapan ada ni. Banyak. Makin banyak pula. Bukan Payah Azami muka surat berapa? 24. Muka surat 24. Mana satu yang betul ni? Okay, tengok balik sama-sama. Yang pertama, hukum dia tanwin bertemu mim idgham ma'al gunnah, IMG. Hukum yang kedua, perkataan al-khawfi, alif lam, qamariyah, ALQ. Hukum yang ketiga, perkataan al-ju'i, pun alif lam, qamariyah, ALQ. Hukum yang keempat, tanwin bertemu mim idgham ma'al gunnah, IMG. Hukum yang kelima, perkataan al-amwali, alif lam, qamariyah, ALQ. Dan dalam perkataan al-amwali ada hukum yang keenam, iaitu mim mati bertemu waw, izhar syafawi, IZS. Okay, ni hukum yang keenam, IZS ni. Hukum yang ketujuh, perkataan al-anfusi, alif lam, qamariyah, ALQ. Okay, ni hukum yang ketujuh, ALQ yang ketujuh. Dalam hukum ALQ ada hukum nun mati bertemu fa. Ini hukum yang ke-8, nun mati bertemu fa, ikhfa haqiqi, IKH. Hukum yang ke-9, perkataan as-samarati, alif lam, syamsiyah, ALS. Dan hukum yang ke-10, as-sabirina, alif lam, syamsiyah, juga ALS. So yang betulnya, siapa yang jawab 10 tadi? 2 IMG, 4 ALQ, 1 IZS, 1 IKH dan 2 ALS. Okey. Pak Mimi pagi. Waalaikumsalam, Singapore Klik. Alhamdulillah. Pak Odi, Waalaikumsalam. Puan Radia Husin, Waalaikumsalam. Pak Azizah binti Masri, Waalaikumsalam. Mak Arik Lisukun, oh Pak Kani. Kalau untuk Ma'arif Lisukun, kita boleh sampai lagi sebab sekarang kita tengah ulang kaji balik ni dari awal. Sekarang baru 8 hukum, daripada alif lam qamariyah sampai izhar syafawi. Sampai situ dulu kita ulang kaji. Fazrul Reda Badri, sekarang ulang kaji hukum apa? Hukum alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, izhar halqi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki, dan izhar syafawi. Sampai situ 8 hukum. Okey, sambung ayat 156. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, berhenti situ dulu, 2 harakat, ambil balik, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, ayat yang ke-156. Tak banyak sangat hukum semua. Total hukum ada berapa? Oh, Puan Jatuh Nasir tadi terlebih dekat IMG. Okey, Pak Adi dah 3, Puan Normala 3, Puan Syamil Ayaya 3, Puan Jatun 3, Kak Mah 3, Puan Radia Ayun 3. Setakat ni satu jawapan semua. Puan Mimi 3, Puan Hadijah 3, Puan Yu Azami 3, Puan Kakumi 3. Okey, Alhamdulillah. Ayat yang ke 156 barulah ada satu jawapan. Mungkin 2 ayat teratas tadi ada lebih dari satu jawapan.
Okey, 3. Mana dia? Yang pertama, hukum yang pertama perkataan allazina, alif lam, syamsiyah, ALS. Hukum yang kedua, tanwin bertemu qaf, ikhfa haqiqi, IKH. Hukum yang ketiga, lafzul jalalah. Okey, alif lam, syamsiyah, ALS. Tu dia 3 hukum ayat 156. Seterusnya ayat 157. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Okey, ayat 157 pula ada berapa hukum semua? Puan Siti Aminah 4, Puan Normalah 5, Puan Jatun 5, Puan Syarmin 5, Kak Amah 5, Puan Yong 5, Puan Adidah 5, Puan Adijah 5, Puan Dini 5. Okey, Alhamdulillah. Ada 2 jawapan, tapi satu tak banyaklah yang jawab 4 ni. Overall jawab 5. Okey, kita tengok. Tengok mana yang tertinggal satu tu. Yang pertama sekali, mim mati bertemu sad, izhar syafawi, IZS. Hukum yang kedua, tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah, IMG. Hukum yang ketiga, nun mati bertemu ra, idgham bila gunnah, IBG. Hukum yang keempat, mim mati bertemu waw, izhar syafawi, IZS. Dan hukum yang kelima, perkataan al-muhtaduna, alif lam, qamariyah, ALQ. Okey, 5 hukum. Siapa yang terkurang satu jawab 4 tadi, tengok kat mana tertinggal tu. Okey, ayat 158. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Tarik nafas dan dalam ini. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi an يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Ayat 158 ada hukum apa saja? Banyak juga ni. Puan Syarmin Al-Yahya 11, Puan Jatun Yasir 11, Puan Normalah 11, Puan Yu Azami 11. Okey, setakat ni nampak satu jawapan je. Puan Jamila Jaafar 11, Puan Cik Aini Ibrahim 11, Puan Adidah 11. Okey. Ramai. Okey, semua jawab 11. Puan Anna 11, Puan Rosani 11, Puan Nikmah 11, Puan Ida 11, Puan Radia Ayu 11, Puan Nini 11. Okey, Alhamdulillah. Kat sini satu jawapan ayat 158 ni 11. Okey, kita tengok yang pertama, perkataan as-safa, alif lam syamsiyah, ALS. Hukum yang kedua, perkataan al-marwata, alif lam qamariyah, ALQ. Hukum yang ketiga, nun mati bertemu shin, alif lam pula, nun mati bertemu shin, ikhfa haqiqi, IKH. Hukum yang keempat, lafzul jalalah, alif lam syamsiyah, ALS. Hukum yang kelima, ada nun mati bertemu ha, al-izhar halqi, IZH. Hukum yang keenam, perkataan al-baita, alif lam qamariyah, ALQ. Hukum yang ketujuh, ada nun mati bertemu ya, idgham ma'al gunnah, IMG.
Hukum yang ke-8, nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki, IKH. Hukum yang ke-9, tanwin bertemu fa, pun sama, ikhfa hakiki, IKH. Hukum yang ke-10, lafzul jalalah, alif lam syamsiyah, ALS. Dan hukum yang ke-11, tanwin bertemu ain, IZH, izhar halqi. Puan Mala, 3 ALS, 2 ALQ, 3 IKH, 2 IZH, 1 IMG. Okey. Tu hukum dia. Baik, seterusnya ayat 159. Tarik nafas dan dalam Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Bertiga dulu. Ambil balik wal huda. Wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah. Bertiga dulu. Ambil ulaika. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Okey. Ayat 159 semua. Ada berapa hukum semua sekali? Waalaikumsalam Cik Roslan. Puan Ros, waalaikumsalam. Sembilan. Okey, semua jawab 9 . Satu jawapan je kat sini. Alhamdulillah. Okey, semua sekali jawab 9. Okey, satu jawapan je kat sini. Baik. Okey, kita tengok yang pertama kat mana. Yang pertama perkataan allazina, alif lam syamsiyah, ALS. Hukum yang kedua, nun mati bertemu zai, ikhfa hakiki, IKH. Hukum yang ketiga perkataan al-bayyinati, alif lam qamariyah, ALQ. Hukum yang keempat perkataan al-huda, alif lam qamariyah juga, ALQ. Hukum yang kelima, nun mati bertemu ba, iqlab, IQ. Hukum yang keenam, alif lam syamsiyah, perkataan linnasi. Okay, alif lam syamsiyah. Hukum yang ketujuh, perkataan al-kitabi, alif lam qamariyah, ALQ. Hukum yang ke-8, lafzul jalalah, Allahu, alif lam syamsiyah, ALS. Dan hukum yang ke-9, perkataan al-la'inuna, alif lam syamsiyah lagi, ALS. Sebanyak ALS dekat ayat ni. 4 ALS, 1 IKH, 3 ALQ dan 1 IQ. Baik. Puan Syarifah Nurhan, waalaikumsalam. Lama tak ikut. Memang tiap-tiap pagi ke pengajian ni? Betul. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa urusan masalah, ada setiap pagi pukul 8.30. Okey, kita sambung ayat 160. Tarik nafas. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Betis dulu. Ambil faula. Fa ulaika atubu alaihim wa ana Tawwabur Rahim. Okey. Ayat 160.
Berapa hukum sama sekali semua? Puan Adida Aidil 4, Puan Normala 3, Puan Yong 3, Puan Jamilah Jaafar 4, Puan Ana 4, Puan Rosani 4. Okey, ada 2 jawapan ni kat sini. Tak tahu lagi mana yang betul, 3 ke 4. Cuba tengok balik. 3 ke 4 yang betul. Okey, pertama sekali kita tengok. Allazina alif lam syamsiyah ALS. Yang kedua, hukum yang kedua mim mati bertemu waw izhar syafawi IZS. Hukum yang ketiga perkataan at-tawwabu alif lam syamsiyah ALS. Dan hukum yang keempat perkataan ar-rahimu alif lam syamsiyah ALS. So 3 ALS, 1 IZS. Siapa yang jawab 3 tu mungkin terlepas pandang dekat IZS ni, hujung sekali tu kan. 3 ALS, 1 IZS. Betul. Okey. Seterusnya ayat 161. Tarik nafas dan dalam. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah. Berhenti kat situ dulu. Ambil balik ulang. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Okey, ayat 161. Berapa hukum sama sekali? Ada banyak juga ni walaupun dia pendek je. Puan Adil Aidil 7. Macam Ani Ibrahim 7. Puan Syamil Ayat 6. Puan Mimi 7. Puan Ana 7. Puan Normala 7. Puan Jatun 7. Puan Zuraida 7. Puan Yong Azami 7. Puan Keidah 7. Puan Jamilah Jaafar 2 6 dengan 7. So setakat ni ada 2 jawapan, 6 dengan 7. Tapi majoriti jawab 7. Puan Syamil Ayat dah betulkan 7. Okey lagi. Siapa nak betulkan lagi? Okey, mana dia tadi? Ayat 161 kan. Yang pertama sekali perkataan allazina alif lam syamsiyah ALS. Yang kedua mim mati bertemu kaf izhar syafawi IZS. Okey, IZS tu yang kedua. Yang ketiga tanwin bertemu hamzah, yang ni izhar halqi IZH. Hukum yang keempat mim mati bertemu lam izhar syafawi IZS. Hukum yang kelima lafzul jalalah Allahi alif lam syamsiyah ALS. Hukum yang keenam perkataan al-malaikati alif lam qamariyah ALQ. Dan hukum yang ketujuh perkataan an-nasi alif lam syamsiyah ALS. So yang betulnya 7 hukum ayat yang ke-161 ni 3 ALS, 2 IZH, IZS, 1 IZH dan 1 ALQ. Baik. Ayat 162. Satu nafas je kita baca ni. Tarik nafas dan dalam. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Okey, ayat 162. Berapa hukum ada? 4. Okey, Puan Syamil 4, Puan Normala 4, Puan Adida 4, Puan Dini 4, Puan Odi 4, Puan Mimi 4, Puan Anak 4, Puan Adija 4. Okey, alhamdulillah semua jawab satu jawapan je, 4 hukum kat sini. Okey, yang pertama sekali
Nun mati bertemu. Ha, ni yang pertama. Izhar halqi IZH. Yang kedua perkataan al-azabu alif lam qamariyah ALQ. Yang ketiga mim mati bertemu ya izhar syafawi IZS. Dan hukum yang keempat nun mati bertemu dha ikhfa haqiqi IKH. Jadi semua satu, IZH satu, ALQ satu, IZS satu, IKH satu. Ayat yang terakhir sekali 163. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Okey, ayat 163. Ada hukum apa last sekali ayat yang terakhir? Puan Zuraida Badri 4, Puan Adida 4, Puan Nurmala 4, Puan Dini 4, Puan Alija 4, Kak Mak 4. Okey. Alhamdulillah semua jawab 4 kat sini. Okey, satu jawapan lagi. 4. Okey, yang pertama mim mati bertemu hamzah izhar syafawi IZS. Yang kedua tanwin bertemu waw idgham ma'al gunnah IMG. Yang ketiga perkataan Ar-Rahmanu alif lam syamsiyah ALS. Dan hukum yang keempat perkataan Ar-Rahimu alif lam syamsiyah juga ALQ. Jadi satu IZS, satu IMG dan dua ALS. Alhamdulillah selesai semua sesi bacaan talaki kita untuk pagi ni. Apa pun terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi live sama-sama dengan saya. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa lagi malam nanti live. Okey, live bacaan suratul Sajadah dan juga suratul Mulk. Minta maaf semuanya siapa yang ada WhatsApp saya ke phone saya jatuh semalam. Phone saya baru jatuh semalam, skrin pecah. Jadi tak boleh lagi. Phone tu tak boleh buat apa lagi. Apa-apa kalau kat Telegram boleh. Nak contact